boleh search pages. Okay, tab pages. Seterusnya kita akan dibawa ke paparan choose a template ataupun start writing. Jadi kita select choose a template sebab kita nak menghasilkan books. Kita akan dibawa kepada variety of template, basic, reports, education, certificates, pelbagai lagi lah, ada macam-macam di sini. Jadi dan kita ingin menghasilkan interactive books dan akan kita publish sebagai EPUB. Jadi kita boleh select books tapi kita ambil landscape. Contohnya kalau kita ingin menghasilkan book dalam bentuk portrait ni, dia mungkin lebih sesuai untuk menghasilkan journal, report. Tapi disebabkan kita ingin menghasilkan digital storybook, jadi yang lebih sesuai template-nya adalah dalam bentuk landscape. Okey, di sini pelbagai template sedia ada. Dia ada kalau kita buka salah satu template yang dihasilkan, ini adalah ready made template. Jadi anda boleh pilih di situ. Okay, ataupun kita boleh select yang kosong lah. Seterusnya kita akan dibawa kepada paparan pages. Toolbar yang terdapat dalam pages ini sama sahaja seperti yang terdapat di dalam native app Apple yang lain. Di sini ada table of content. Untuk insert shape kita pergi ke sini. Dan juga boleh browse the content hub yang disediakan oleh Apple. Terusnya kita ada sini untuk insert the foto ataupun nak record audio, add image gallery, boleh choose file, add drawing, add equation, semua di situ. Seterusnya kita ada empat segi ni. Browse the content juga. Kemudian yang berbentuk brush ni adalah format. Okey, kita nak format dari segi style, tulisan kita, warna, teks kita dan arrangement lah. Ini adalah redo, undo atau redo button. Yang empat segi arrow tu adalah share, di mana kita boleh share the book ataupun collaborate kita punya books ni dengan rakan-rakan kita yang lain yang kita nak buat bersama, dan kita boleh buka tetapan ataupun settingnya di situlah. Okay, boleh tengok mengikut kesesuaian. Tiga ni button ni adalah more. Di sini ada beberapa setting yang lain yang pun kita boleh customize.